Lalalala. Mana kawan aku ni? Tu pun kau. Apa salah aku tadi? Lama sangat aku tunggu kau. Aku dah sampai depan sekolah. Kau belum. Kenapa? Aduh, sorry Fayat. Aku sakit perut. Aduh, apa ni Ani? Tak bawa. Tak apalah, nanti jumpa kat kelas. Nanti kita jumpa kita jumpa tim kita. Kita beraksi. Kita kena selamatkan bumi ni. Kalau tak nanti bumi ni bumi pula. Nanti kalau negara ni kita tak tolong, bahaya. Dekat negara kita ni dah tak ada polis. Aduh, hai. Tak apalah, nanti jumpa kat kelas. Bye. Mana cikgu ni? Yang lain pun boleh datang. Aku seorang ni datang awal. Inilah tongkat yang aku paling suka. Oh, tu pun kau. Ani. Aku yang paling sampai awal. Cikgu pun belum sampai. Semua cikgu dah belum sampai. Kita ni dah satu. Patutnya kita kena sampai awal. Kau ingat aku ni bukan ketua kelas? Kau lupa kau aku ni ketua kelas? Cikgu pilih aku ketua kelas tau. Tak apalah, aku tak marah tim aku. Dah, kau duduk. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, duduk. Ani, jom kita pergi tempat lain. Lama nak tunggu cikgu lain, nak tunggu kawan-kawan kita. Nanti kita jumpa tim kita kat depan sekolah. Kalau kan Nazim dengan Adam datang sama-sama kan? Kau tak tahu ke rumah dia sebelah-sebelah kot. Inilah, jom lah. Kita tinggal je barang-barang kita kat sini. Tak ada orang curi pun, dah jom. Fayat, mana kawan kita yang lain ni? Tak sampai lagi. Ni pun kau. Kau memang selalu ikut belakang. Lah. Sebab mak aku hantar kat belakang. Sorry lah, aku tak ikut depan. Tadi korang pergi ikut depan Lepas tu korang tak nampak. Lah. Dah penat kita jalan tau. Sekolah ni korang ingat tak besar ke? Cuba tengok pada luar. Tadi korang nampak besar. Besar kan? Yelah, sebab cikgu nak bagi kita best sekolah kat sini. Ni sekolah superhero kot. Betul je Jom kita masuk kelas. Ni kelas kita. Sebab aku dengan Nazim budak baru. Ni kelas kita. Ni kelas kita. Patutlah ini untuk khas hero saja. Okey, duduk. Aku duduk belakang kau, Fayat. Nazim, aku duduk belakang Ani. Wih, bosan sangat. Aku pun cakap bosan. Memang bagus lah. Kita pergi cari semua tim kita. Kita beraksi sekarang. Apa macam? Macam jom lah. Kau nak bawa tongkat kau? Yelah. Fayat, jom. Barang tinggal kat sini kan? Macam biasa bro. Jom. Kau nak bawa tongkat ke? Tak apalah. Jom lah. Mana tim kita yang lain ni? Memang benar sampai. Tu pun. Korang semua budak baru kan? Tu kelas kita. Aku dah letak beg dah. Aku ada pertama. Kau bukan jadi tim aku. Lah. Salam kenal aku Fayat. Nama kau apa? Nama kau Darwish. Kau pergilah masuk kelas. Kau ni superhero kan? Aku ketua kelas tau. Dah, pergi sana. Kau. Kau pun budak baru. Nama kau apa? Iskandar. Salah.
Oh, sorry. Oh, Korni nama kau. Dah, pergi masuk kelas. Kau ni superhero juga kan? Aku ketua superhero. Aku ni pedang aku tau. Dulu aku nak lawan, aku bantai je. Jom lah, masuk kelas. Ni lah kelas kita. Jom kita duduk. Tu cikgu. Korang dah terlambat. Aku dengan Anik dah bagi sana dah kat cikgu. Cikgu? Cikgu panggil saya. Kenapa? Saya dapat jadi ketua superhero. Ye. Weh, korang, aku dah cakap dah aku ketua superhero. Cikgu tak tahu kat apa ni cantik. Sebab aku dah upgrade dah. Balik? Alah, ini kan hari pertama kita. Kita tak ada belajar. Cikgu ni je. Siapa pun tolong lah. Aku ketua, takut tak ada siapa tolong aku. Kalau aku ada kerja lain. Cikgu Anik jadi. Semua orang jadi. Yes. Korang semua kena tolong aku. Siapa yang tak tolong, bantai dia pakai pedang ni. Sekali bantai, sakit tangan korang. Siapa yang nak masuk? Kau? Tak nak pula. Dah, jom. Kita balik. Aduh. Beratnya. Dah, jom. Weh, apa kata kita beraksi? Aku pun ada pedang juga Pedang aku master lah. Jom lah. Uish, kau berani nak lawan kawan aku? Aku ni ketua superhero. Tak percaya, sini lah. Kau pergi. Kau nak lawan takut pun kau pencuri. Pencuri pula penculik. Hari ni baru hari pertama aku lah. Kalau aku dah lama, mesti aku bantai kau. Sekali ni, lebam tangan kau. Nangis kau. Berair mata kau. Jom lah. Kita balik dulu. Aku nak rehat dulu. Aku dah berpeluh dah ni. Yelah. Jom lah kita pergi tempat tu. Aduh, kau ni banyak masalah lah, Nazim. Sama je macam dulu. Aduh. Kau ni. Kita dulu tadi kan superhero kan? Kau superhero apanya? Superhero macam apa gitu? Baik kau sekolah lain. Dah pergi cepat. Tak nak kan? Aku ni ketua sekolah tau. Bukanlah ketua sekolah yang besar tu. Kalau ada sesiapa ni, darjah 3 pun aku boleh bantai tau. Bukan sebab umur aku dah besar. Sebab tongkat aku ni legend. Dah, jom. Terlalu san, Nazim. Wih, kau jangan nak lawan ketua superhero aku. Tak apa, Faid. Aku boleh selesaikan. Kau pergi sana, kau rehat dah. Aku ni kawan baik dia tau. Aku, semua orang dekat kelas dia tolong dia tau. Kau tak nampak tadi? Siapa yang tolong aku? Dia kan? Dia ni baik sangat tau. Baru takut pegang. Aduh. Faid, tunggu aku. Kenapa ni? Aku suruh aku tunggu. Dah, jom kita balik. Rumah kita kan sama. Aku cakap rumah aku kecil. Kau ni pelupa lah. Rumah kita ni besar. Aku ada gambar dia. Tarik. Pedang aku boleh buat apa-apa je tau. Boleh buat makanan, apa semualah. Jom, kita balik dulu. Penatnya. Aduh, banyak ni orang telefon. Anik.
Ya Allah. Apa boleh terjadi tu? Teruknya ni kena. Salah terbalik. Oh, sangat weh. Siapa yang buat dia? Ni. Oh. Inilah Ani palsu. Tadi dia macam suara dia garang sikit. Suara ni kan macam baik-baik sikit. Jaga-jaga kau. Oh, mungkin awal-awal sekolah dia, aku sini lah. Mungkin awal-awal sekolah dia tetap. Tapi bila aku masuk kelas je, aku letak pedang aku, dia cepat-cepat culik. Tak boleh jadi. Handphone kau akan menjadi aku punya berita. Aku kena pergi sekarang. Mentungkan aku. Jaga-jagalah kau. Sini kau. Ya. Kau ni palsu, kan? Aku tahu semua. Tak tengok. Tak ada. Habis tu tangan tak ada siapa? Aku kenal tangan dia. Pergi! Ya. Kau ni, aku panggil tim aku nak. Kau ni, kau pergi balik. Kau lepas ni, kalau menyamar jadi aku ni baik forever. Dia, tim aku tak akan pernah tak nak kawan aku. Dia tahu aku ni macam apa. Aku ni baik sangat. Kau ni, aku tahu kuasa kau. Aku tengok dekat. Aku punya pedang. Kau punya kuasa boleh menyamar jadi orang. Kuasa dia pun ke perbuatan orang tu. Macam kalau kau menyamar jadi aku, kau baik. Kalau kau menyamar jadi orang jahat, kau jadi jahat. Gitu lah. Pergi balik. Aduh, hai. Tenang aku nak tidur. Apa benda lagi ni? Ini ramai kawan aku kena. Kau ni hilang sabar aku. Kau tak tahu kuasa aku macam mana. Rasakan. Kau tunggu nanti. Aku tak nak layan dulu. Nanti bila aku layan, habis kau. Habis muka kau. Mak ayah kau tak ajar. Okey. Mak ayah kau tak ajar kau sebab dah tua kan. Sini aku pula ajar kau sebab aku muda lagi. Baru lagi satu. Tapi aku kena pergi sekarang. Aku kena pergi cari aku punya barang sebelum dia kena dengan aku. Macam ada benda kat sana. Kali ini aku tak boleh benda aku. Aku ni pistol aku yang hebat sangat. Bersedialah kau. Orang yang menyamar jadi kawan aku. Sampaikan aku tak percaya. Sampai akan aku terpercaya dengan kau punya kuasa. Sekarang aku tak percaya dengan kau punya kuasa. Aku tak sedar. Ani, nah, aku bagi duit. Kalau tak nak maksudnya tu bukan Ani. Ani dia selalu nak duit. Tapi dia pernah kembalikan ke aku. Kalau kau nak, okey, itu aku percaya. Kalau kau tak bagi balik, kalau kau tak bagi bakinya, tu bukan Ani. Rasakan nanti. Aku tahulah. Aku pernah tengok kau. Kau tak ingat? Aku tembak kau. Kau cakap aku ada pedang je. Ni pistol aku tau. Tembak sekali.
Pengsan pun dia. Kalau ni baru pengsan. Kalau dah meninggal, kena kau. Aku bila kau hidup-hidup tiba-tiba, kat penjara. Kau tak tahu aku kurang berapa tahun sampai akhirnya aku kurang kau. Hai. Ini bilik dia. Dia kunci. Tunggu kau nanti. Aku kena cari kuncinya juga sebelum Anik dengan Adam mati di dalam tu. Kunci dia. Aku tahu. Mungkin dia suruh aku hancurkan. Kau ingat? Tangan aku tak kuat. Aku tahu pintu tu mesti tak boleh hancur. Pintu ni boleh hancur dengan tangan aku yang kuat. Rasakan nanti. Terbuka pun pintunya. Waktunya aku kembalikan kunci itu kepada tempat aku. Kunci ni kat tempat aku lah aku cari. Ingat dia punya. Kunci tu tak ada kat kau sebenarnya, aku tahu. Aku nak pergi simpan dekat tempat aku. Anik, Adam, Nazim. Tak apa. Korang tunggu kat sini dulu. Sebenarnya korang tak tunggu kat sini. Korang pergi lari. Sebab aku takut pintu ni tengah tertutup. Tak tu, tertutup. Nanti korang lemah dalam ni. Sampai aku pun lemas. Jom. Keluar. Okay, jom.